Lihat tadi sikit. Apa ni double? Alamak, Daddy. Macam mana ni? Agak betul. Welcome to my YouTube channel AI Arisa Mek Kelantan. Satu-satu harap I love you. Ingat kesenyumnya ate Melaka ke Hewan cerita me ada konan jenteku. Hi everyone. Cuba teka kita orang nak pergi mana. So now Arisa dengan anak-anak nak balik kampung. Mami nak cakap boleh? Semera je nak cakap ni. Okay, so now pukul 9 pagi. Kita orang dah plan nak bertolak ke Kelantan. Hari ni berapa hari bulan lah? 29 kot. Arisa bertolak awal. And nanti Naim akan follow. Naim hantar dulu. Dan Naim balik kerja kat sini balik. Sebab Naim tak cuti lagi. And then Arisa balik dululah. Kita nak berpuasa di Kelantan. So now kita orang dah ada 2 anak. Lain sikit perjalanan. Lain sikit perjalanan untuk balik kampung. Tahun lepas tak ada macam ni. Tahun ni dah ada anak kan. Lepas tu nanti Arisa share journey sepanjang balik kampung. Macam mana ada orang dekat kampung nanti. Jom kita balik kampung. Jom kita balik kampung. Pegang tangan. Acah-acah je. By the way, ada kasih kat depan satu. Belakang tak ada kasih. Dia sibuk dia nak cakap dia. Tadi. Lepas tu. By the way, kat belakang ni saya memang letak bantal tebal-tebal. Sebab anak saya ni dia tak suka duduk dalam kasih. Kena gili-gili. Tengoklah macam mana kekalutan yang akan saya alami dalam kereta ni. Nak balik kampung siapa dulu. Adik-adik okey? Adik okey? Merah, kakak okey? Kakak okey? Adik okey? Merah okey? A few moments later. Apa tu? Buat apa tu? Sekarang anak saya belakang dah tidur. Yang lah. Ni dah kena beli Alphard ni yang. Nanti kita akan beli Alphard ya. Buat konten beli Alphard. Tengok dia dah bising dah. Asia dah besar. Pakai beg dulu. Mana boleh tak pakai beg. Tak payahlah pakai. Yang ni banyaklah ragam dia, ya Allah. Pening Mami. Tak Mami pening. 12 seconds later. Adik okey? Okay. Cik betul lah lelaki ni. Dia boleh tahankan minyak dia padahal dah kosong. Lepas tu boleh bawa pula speed 100. Tengok tengah-tengah highway macam ni, minyak kosong. Sampai dah. Yang cakap tai tu? Ha? Siapa yang cakap tai tadi tu? Bebe tadi tu? Apa bebe tu? Dia tunjuk adik ni. Soalnya dia nampak. Bila nampak kamera dia diam. Lah tepuk diri sendiri. Nak tidur ke? Tepuk diri sendiri.
hours later. Alamak. Alamak, Daddy. Macam mana ni? Maira. Kenapa Maira tak Roger bawang? Daddy, macam mana ni? Duduk tu ada kesan tau kat belakang. Sebab maju Maira ni macam dah bocor kat belakang. Aduh. Kita dekat arena Rumusang. Tengah cuci tahi budak ni. Sini ada sabun. Sekarang kita orang tengah take 5. Sayang Mami. Duduk dengan siapa tu? Kita take 5 dulu dekat arena Rumusang. Sebab tadi Mami pergi basuh baju budak berak ni. Sekarang kita nak pakaikan baju baru untuk dia. Ya Allah, dah lah dalam kereta ni penuh dengan bantal. Sebab saya nak selesakan dia orang tidur. Masalahnya dia macam muka dia tak bersalah. Muka dia macam tak buat salah pun dekat Mami tadi. Siapa berak sampai ke belakang sampai leher? Ish, nak kena tu dia tu. Adik okey? Adik dah gori berak sebelum bergerak lagi. Adik dah berak awal-awal. Dia bagus. Tadi saya tengah basuh baju ni, patut ada seorang perempuan ni, dia datang nak ambil gambar saya. Saya malu sebab saya tengah basuh tahi di baju anak. Tiba-tiba dia main nak ambil gambar. Ya. Ish. Saya tengah basuh tahi ni. Baju tu memang banyak gila. Sekarang kita orang tengah day 5. Maybe saya yang akan bawa kereta ataupun Naim rest kejap. Saya bagi dia masuk untuk rest. Budak ni macam mana ni? Ish, dia ngantuk ni. Dek. Ibu yang belakang nak bunyi. Apa dia? Right, so kita yang ambil alih daripada arena Rumusang sampai rumah. So kita punya pilot tadi dah berehat. Ni bersama co-pilot saya. Harap co-pilot hari ni boleh bagi kerjasama, baca waste dengan betul, okey? Mami nak bergerak ke rumah kita, Kelantan. Boleh? Boleh tak? Saya bersama co-pilot saya di sebelah, sama Maisha. Yang you ketuk je yang. Pajak. Busuk. Kecil aku ni. Dah lah mu tu. So, jom kita teruskan Perjalanan kita dari Hajat Rumusang ke Kota Baru. Let's go. Sayang Mami dah bangun. Kita dah separuh jalan lagi. Sejam 2 jam. Macam mana? Adik akid tak? Okey tak? Cakap okey je. Okey. Dah nak baik Mami ni. Kalau nampak tokong duduk ni, maknanya kita dah sampai. Finally kita dah sampai ke kampung saya. So malam ni kita akan sambung. Tengoklah colek sebab saya memang tak pergi tarawih sebab saya cuti. So saya tak buatlah vlog tarawih. Saya akan buat vlog colek. Let's go. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
kita dah habis waktu gapo panggil? Terawih. So tiba masanya untuk dok ni lepas tidur Kita dah rehat sekejap tadi sebab penat balik. So sekarang nak bawa si Twin ni pergi makan cili. Ni yang nak makan ni. You yang nak makan. You yang teringin. Dia kata gini. Nak makan colek. Mana tak ada makan-makan tak malam ni? Nah, ya gitu. So jom kita bawa pergi makan colek. Ada area Kampung Geting. Nama dia Two-Way Station. Oh, Geting tahulah kot. Lepas tu di situ dia special dengan ais kepah. 20 minutes later. Nampak dah. Itu aktif tu. Saya kata. Dia duduk tepi tasik. Walaupun tasik dapat gelap. Tapi tasik dia nak duduk tepi tasik. Tasik. Tasik ke sungai? Sungai. Meja depan penuh sebab kita mari lewat. Kita mari sekitar pukul 11. Jadi tak ada lokan. Esok kita akan sambung lagi vlog ni Moreh dengan lokan. Kita akan tunjuk menu baru, menu yang selain daripada menu ni. Okay? Dah tak main pun. Apa? Oh. Oh. Dah tak main pun dah. Aku pup. Okey, makan. Ambil saja nak tunjuk ni. Ha? Okey. A2. Untuk malam ni, kita dah hari kedua. Untuk semalam kita moreh macam tok, moreh mana, moreh makanan western kan. Tapi hari ni kita mari dengan moreh. Adik saya belanja, dia beli lokan. Panggil loke. Ni kita mix ke sos Thai pranom tu, bubuhkan daun ketumbar, bawang putih dan juga cili. Lepas tu kita makan loke 3 kilo. Wow. 3 kilo nampak sikit tapi sebenarnya banyaklah juga kan sebab dia berat. So, enjoy! Hari ni day 3 kita dekat Kelantan. Day 3 ni ya? Hari ni Mami bawa anak-anak Mami pergi bazar. Jadi dah balik. Semalam Naim balik KL pukul 11 malam sampai pukul 4 pagi. Tak tahulah dia bawa setahun mana regah. Tapi Alhamdulillah dia sampai. Dia duduk KL dah. Nanti dia akan turun balik Kelantan untuk raya Kelantan. So korang ni nak beli apa? Mami dah beli dah. Kuih-kuih Kelantan. Nak semua pergi bazar masih tak ingat nak rakyat kuih-kuih ada di kawasan bazar. Tapi bazar Kelantan ni apa tengok video ke Mami. Memang banyak kuih lah. Ni kita nak pergi jalan-jalan semetar di pantai. Bawa saya jalan. Tapi masalah saya ngatuk dah ni. Menung dah ni. Budak ni. Termenung air rasa sendiri. Itu lah. Tak ada nak pergi patah. Tak siapa pergi patah. Adik. Buah nombor 1. Hari tu dong orang lah. Kita tak ada siapa pantai lagi. Anak saya tidur. Sebab tadi sebelum burung tu minum susu. Dua minum susu dah. Allah sianya kakak Maira Masya. Iya kau kakak tu. Sekarang kita dah sampai dekat pantai. Sekarang kita duduk atas satu gazebo. Memang dekat sini. Aku tak dengar suara aku sebab punya angin. Enjoy je lah. Cepok rambut Maisha. Kau mudah gila tak tidur deh. Langit dan laut saling membantu. Os. Oh ayam deh. Oh anak ayam itu. Adik ke? Adik main ke? Adik ke main muncungnya mulut. Adik ni macam Spiderman lah. Dia orang menikmati dulu angin pantai yang sangat indah ini. Ditemani dengan sunset. Cantik sangat.
Adik, sudah bangun. Mudah Masya Mami. Dia suruh Mahak je dulu. Mahak dulu. Baru bangun, okey? Alah, sayang Mami tak bangun tu. Mana Hilaya? Mana Hilaya? Sayang Mami sudah bangun. Can't you say Mama, Mama? Can't you say Mama's name? Can't you say Mama, Mama, Mama? Let's sing it. Mama, Mama. Good job. Tiba mengada-ngada tiba. Kiss kiss. Pakai boleh. Dah lah. Suasana. Ini adalah damage yang kita beli tadi. Ada kerabu Maggi seafood. Dia ada bubuh udang dengan keril. Lepas tu dia bubuh sausage. Lepas tu kita ada som tam pau. Harga dia tak tahu. Tapi untuk semua ni adalah RM24 sahaja. Kalau KL ni gila dalam 30 maybe sebab sekali dengan air. Tok Cimpong ada seriasa, ada 2 yasa. So ini adalah moreh untuk hari yang ketiga. Okey korang, so kita dah balik dari salat tarawih. Salat tarawih. So nanti kita akan buat lagi video macam next time. Arisa akan buat video untuk berbuka puasa dengan family, moreh dan juga pergi tarawih dengan budak-budak ni. Tengoklah kalau sempat. So itu sajalah konten kita pada kali ini. Korang jangan lupa like, subscribe, comment and share. Itu saja video daripada channel Pupu Cantik. Bye guys, bye bye. Bye bye.